Jadi makna kata ibadah kena banyak-banyak. Tapi nak ibadah ni pula kita tertanya-tanya tentang kesempurnaan ibadah kita. Ibadah aku ni Allah Ta'ala terima ke tidak? Macam mana pun ada 4 perkara pula nak capai kesempurnaan ibadah. Pertama, mesti dengan ilmu. Jangan main ikut-ikut aja. Mula-mula nak belajar betul ikut. Ikut-ikut, tapi kena belajar. Mengaji kena belajar. Solat kena belajar. Hukum kena belajar. Saya pun belajar lagi. Bukan kata dah pandai semua, mana tak tahu belajar. Tu sebab kalau saya pergi dengan kuliah-kuliah dekat Seremban kan, saya kena suruh-suruh belakang, menyuruh belakang-belakang tiang. Kerana ada pencamah tu tak boleh nampak saya kat belakang. Dia nampak, oh ada Samsul debat rupanya. Jadi patut dia ceramah dah lain pula ulasan kan. Jadi saya kena menyuruh ke belakang. Dengar, betul, kena pergi tuntut ilmu. Semayang tu, kadang benda basic aja, kat tabir pun kan main salah. Allah. Ada yang angkat tu tarik belakang dulu. Bawa ke depan baru sampai. Ada? Apa hal lah sekali dia angkat takbir Allah, terlupa lah tarik belakang balik semula. Allah tarik belakang balik. Ada yang ke atas macam ni. Ada yang kau ibu jari tu kena dengan cuping telinga baru sah. Oh dia pula cakap Allah. Kena tu. Kawan tu masa perang cuping dah tak ada. Macam mana? Contoh kan kadang-kadang kena belajar. Lepas tu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kata. Alham, suka-suka dia je. Kan baca, belajar. Yang paling popular sekali, ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Tengok lepas tu. Amin. Tak kira tua muda berlumba siapa paling panjang sekali. Semua ada tajwid tu. Kan bila angkat takbir tu pun ada tajwid. Allahu Akbar. Cukup, tak payah panjang. Dia belajar dengan ustaz tu waktu ke Allah tu dalam tu letak hati. Sahaja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Dia gagap pula dalam hati pun gagap. Saja dalam hati pun gagap. Tu yang jadi Allahu Akbar kan lama kan. Lama. Betul. Kan? Lepas tu sampai ngacau orang lain. Allah. Orang sebelah, ya Allah dia ni apa kena ni? Mengganggu tak? Ganggu. Satu lagi nak jadi imam. Kan kadang-kadang bukan sinilah, tempat lain saya tengok. Lama sangat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Min syarril waswasil khannas. Allahu akbar. Subhanallah. Ya Allah, dia nak cari khusyuk dia. Orang belakang ni bilalah mula ni. Tapi kalau mana yang imam-imam yang muda-muda tu bawa ke tengah. Tu jadi isu tu. Dekat tempat saya dulu yang saya semayang tu ada, bila bawakan bulan puasa kita bawa budak-budak tahfiz jadi imam. Ada yang sebut tu. Ilmu tak ada jangan cakap. Dia boleh cakap tu, bagi budak-budak tahfiz kuranglah pahala kita semayang jemaah tu. Dia kata, budak tu belum kahwin. Ilah. Payah betul. Pahala kita sama je. Yang risau budak tu je sebab dia belum kahwin. Tapi dia jadi imam tak ada masalah, tak efek kita pun. Budak tu bagus, bacaan dia kan baca panjang lambat habis. Dia baca bukan macam kita baca. Kan ada kadang imam ada gak imam yang huzur-huzur gigi tak apa-apa ada. Bacaan pun tak apa-apa dah tak apa-apa jelas. Allahu Akbar. Kita kat belakang wah parah ni. Salam masjid. Orang perempuan kan tak tahu tu belakang tabir tu mula. Oi payah kita oi. Lain imam malam ni. Similah, milah panggil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allah halimah hamidah. Limah ada midah ada parah kan. Tak apa belajar, kena belajar. Kalau tak ada ilmu, lepas tu dah tak ada ilmu nak duduk belakang imam. Duduk belakang imam ni banyak pahala ni. Betul, saf pertama tu banyak pahala dia betul. Tapi duduk belakang imam bukan sebarang orang. Buatnya imam tu terlupa malam tu. Allazina amanu. Senyap. Allazi. Sudah imam dah kuat. Allazi. Dia suruh belakang tolong. Yang orang belakang tu macam ni, tolonglah. Yang dia pula
Tapi tolong tu, siapa suruh baca panjang tu nampak tu. Susah nak tengok imam terlupa kalau baca 3 kul. Tapi kalau Al-Quran kadang-kadang terlupa. Ataupun imam tengah semayang, tiba-tiba hadir angin yang tidak diundang, terkentut, pap macam tu. Imam mafarakah, yang belakang kena ganti. Takkan yang belakang tu, oh batal, imam dah tak batal semayang, dia lah beritahu orang. Parah macam tu kan, tak ada ilmu. Macam kisah mu'alab tu, ada mu'alab dekat Seremban. Tu kisah tu arwah abah saya sendiri cerita kat saya. Dia mu'alab, dia dah biasa lepas asar dia celupkan pisang masuk dalam tepung tu, kemudian dia masuk dalam kuali tunggu maghrib. Dia celup dengan tepung, celup pisang ni, celup. Lepas tu azan maghrib, Allahu akbar, dia akan lepaskan masuk pisang dengan tepung tu masuk kat dalam kuali. Dia akan tinggalkan masuk sembahyang ikut imam. Timing memang cantik. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan bangun pergi kat kuali, tinggal nak angkat ekor pisang. Apa malam tu imam tukar ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Dia pusing situ je. Dia pun dengan apalah kat situ. Imam pun terlupa tu. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum. Yang mu'alab kat belakang, hanguslah aku pisang aku ni. Hanguslah ni, hanguslah. Dia tak ada ilmu. Kalau ada ilmu dia akan kata apa? Kalau ada ilmu, subhanallah. Tak dapat juga, lakum dinukum. Pandailah imam tu ambil kan. Dia tak ada ilmu. Wala antum abiduna ma a'bud. Dia punya geram. Itu waliyadin taramari ke? Lakum dinukum waliyadin. Memanglah imam dapat, tapi batal semayang dia tadi bercakap. Itu waliyadin taramari ke, dia tanya kan. Itu sebab kena belajar. Kena belajar dengan ilmu. Tak tahu mengaji, belajar mengaji. Jangan main-main. Budak sekarang lahir anak pun tak tahu buat apa. Nurse yang India tu nak beritahu, azan lah, kiblat sini. Yang India tu pun yang pegang anak menghadap muka macam ni kat hospital tak ada. Allah Akbar, Allah Akbar. Pandai lah masuk tinggal kanan tinggal kiri. Ada yang anak perempuan komat tu pegang kaki, ada. Allah Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Tu namanya komat kaki. Yang seorang tu siap menangis. Nurse yang Cina tu siap cakap, hai apa pasal lah. Yang kawan-kawan dia cakap, agaknya nak sulung agaknya. Nurse ni tak jadi kerja, semua tinggal lah, kesiannya. Kenapa gua tak nak lagi, dah terlibat. Dia kata tu. Imam pun cakap, elok lah kau dah balik kampung ni, kebetulan Bilal tak sihat, besok kamu azannya. Apa lah gua pula. Dia bahasa dia gua. Apa lah gua pula, ramai lagi orang lain, gua pula kena. Kau ni Allah dah bagi suara sesedap azan. Yelah, tapi atuk kena tolong. Dia cakap dengan tu imam tu, tuk kena tolong saya. Tolong apa? Tolonglah buat lirik dia. Buat lirik. Maknanya dia tak lancar. Apa hal lah buat lirik? Kau tak tahu ke? Lupa gitu. Yelah, besok aku buat lirik tu. Lepas tu pagi, pukul 3 pagi dia dah pergi dah kat mikrofon tu. Pum, dia buat pengumuman. Tam. Jangan lupa, datang beramai-ramai, saya akan azan. Gila betul buat pengumuman. Orang kampung tak tidur ni. Pukul 5 orang surau masjid pun sampai dah. Azan lah cepat. Nanti dulu, lirik gua belum sampai. Dia tunggu imam bawa lirik. Imam pun sampai. Azan lah. Lirik mana lirik? Dia pun bagi. Ambil. Alamak, Jawi lah pula. Belakang tu ada lah Rumi. Ada, semua dengar. Oh Allahu Akbar. Siap itu semua dengar. Macam nak menyanyi. Dia pun baca sebiji apa yang imam tulis. Allah Akbar, Allahu Akbar 2 kali. 2 kali pun baca. Dia lurus.
Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Imam dah tepuk dahi, aduh mak. Yang hujung Allahu akbar. Ha, yang ini 1 kali saja. La ilaha illallah pun 1 kali, parah. Jangan buat macam tu sebab ilmu tak ada. Ingat nombor 1 mesti dengan ilmu.